Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Jatra, bertemu lagi si Zaza. Kali Zaza berada di sini di hadapan bilion. Tadi Zaza dan husband shopping di bilion tu. Kemudian Zaza cari husband Zaza di mana dia berada. Sebab Zaza nak balik lah. Sambil tu Zaza nak jalan-jalan dulu kat sini. Dan Zaza terjumpa kedai handphone. Pastikah atau kemungkinankah beliau ada di sini? Sebab husband Zaza ni minat gadget. Jom kita cuba tengok adakah husband Zaza ada kat sini. Okey, jom kita tengok. Okey, head. Ni buka dia macam mana pula ni? Tolak. Okey, kita tolak. Hello. Oh, kat sini rupanya husband saya. Kita buat. Dia sudah hantar dekat kat sini. Saya cari kat sana dia tak ada. Open di sini. Okey, hello Cik. Apa yang menarik dekat sini? Ini kedai telefon ke? Ya, kedai telefon. Oh. Apa yang menarik di sini? Sekarang menariknya Honor. Ketuk-ketuk tak pecah. Oh, iya ke? Boleh tengok tak? Boleh. Betul ke ketuk-ketuk tak pecah? Boleh cuba, boleh try juga. Ni Honor, terbaru. Oh. Guna hammer ketuk-ketuk pun tak pecah. Untuk hammer betul ya? Betul? Betul dapat hammer betul sebenar. Okey, saya cuba. Boleh cuba. Saya on kan, sekarang I boleh cuba. Nampak. Wah. Patutlah sebab saya duduk sini nak tengok ni ke? Ataupun nak tengok telefon-telefon lain yang ada sini. Jom kita tanya lagi. Apa yang menarik selain ni? Samsung pun ada menarik juga. Okey. Cik punya kedai ni buka daripada pukul berapa hingga pukul berapa? Kita buka dari pukul 11.30 sampai malam 9.30. Hari apa cuti? Sekarang belum cuti lagi lah. Sebab baru buka. Baru pindah dari sini. Dulu Cik punya kedai? Dekat bilion baru sana lah. Yang bagian bawah tu kan? Ya. Dan kemudian bertukar di sini. Ya, betul. Rasanya kepada anda semua yang biasa pergi ke Pasaraya Bilion, shopping komplek Bilion tu, akan kenal lah dengan Cik ni. Cik dah berapa lama lah? Saya bisnes sudah 15 tahun dah. Bisnes bersama? Family lah? Ya, dengan family. Okey, apa nama kedai? Kita nama kedai Dream City Mobile. Okeylah. Selain handphone, Cik juga ada jual casing kan? Casing ada. Okey, macam-macam casing. Semua ada. Nampak ada casing. Aksesori. Aksesori. Okey. Macam-macam ada kat sini. Macam-macam model je Cik Ya. Okey, ada casing. Dia selain handphone baru, Second hand pun ada. dia jual second hand. Ya, ada trade in, ada jual, boleh trade in semua boleh. Okeylah. Terima kasih kepada penerangan Cik. Saya pun nak dengar dengan lebih lanjut selepas ni. Semoga Cik punya bisnes terus berjaya. Dan mendapat sambutan. Di sini alamat dia berhadapan dengan Belian Manjung. Berhadapan dengan Belian Manjung. Boleh datanglah. Cuba lihat-lihat apa yang menarik kat sini. Repair pun ada. Repair. Kalau ada kerosakan ataupun nak cuba tanya ataupun mendapatkan media sosial yang hilang, kita cuba boleh jumpa dengan Cik ni. Dia akan cuba mendapatkannya. Okeylah. Okey, terima kasih Cik. Nanti kita nak tengok-tengok jugalah. Okeylah. Zaza pun dah terjebak dengan husband. Nak tengok-tengok juga dekat kedai phone ni. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dengan YouTube kami. Kita tak selalu.